Tuan nak tanya, adakah wajib faraid? Sebab kami setuju muafakat antara lelaki dan perempuan. Dia macam ni. Faraid untuk setiap waris mengetahui bahagian masing-masing, itu wajib. Sebelum kita nak agih bahagian masing-masing tu, ataupun nak muafakat secara sama rata, ataupun mungkin ada yang nak memilih secara muafakat, mungkin nak ikut barang ataupun nak ikut harta, boleh. Tapi setiap orang pertama mesti tahu dulu nilai berapa yang dia nak dapat sepatutnya. Sebagai contoh, lelaki 2 nisbah 1. Katakanlah waris lelaki 2 lelaki dan 2 perempuan. Kalau ikut faraid, lelaki adalah 2/6, perempuan 1/6. Katakanlah kalau ikutkan nilai, katalah kita bagi nilai yang mudah lah nak kira. Katalah harta tu 600,000. Jumlah yang sepatutnya lelaki terima adalah 200,000, 200,000, 100,000, 100,000. Mereka mesti tahu dulu bahagian ni. Kiraan ni bagi keseluruhan harta yang ada. Lepas tu, katakanlah okey nak bagi sama rata. Kena tanya 2 lelaki ni. Sebab bahagian dia orang akan kurang. Yang nak terima 2 perempuan ni pada saya tak ada masalah. Tanya 2 lelaki ni, dia setuju tak nak dibagi sama rata? Kalau dia setuju, teruskan. Kalau dia tak setuju, kena hormati dia punya pendapat ataupun dia punya pendirian tu. Kita tak boleh memaksa dia untuk setuju sama rata dengan kita yang dapat bahagian faraid rendah ni. Tak boleh, salah. Yang penting apa-apa pun dia mesti tahu nilai yang dia nak dapat. Yang kedua, dia mesti redha betul-betul. Barulah boleh. Kalau tak boleh lah. Bukanlah kata faraid tak wajib, tetapi boleh berbincang lah benda ni. Macam tu. Apa-apa boleh DM saya lah.